So dia cerita kenapa kami ta'ajub dan kami rasa kehairanan. Baik, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa qad makatha hadha ba'da sanatan?" Maka Nabi kata, bukankah lelaki ini hidup selepas orang yang mati syahid selama setahun? Maksudnya Nabi kata, betul kan, selepas lelaki yang mati syahid, Allah panjangkan umur dia setahun, lebih setahun daripada lelaki ini. Maksudnya sama-sama masuk Islam, maksudnya sama-sama diberi hidayah dan sama-sama beribadah, tetapi lelaki ini diberi tempoh setahun lebih lama daripada orang yang mati syahid. Allah bagi dia lebih setahun. Maka sahabat kata, ya, bala ya Rasulullah. Baik, qala wa adraka Ramadan fasabahu wa shalla kadza wa kadza sajdatan fi sana. Kata, bukankah selama setahun itu dia bertemu dengan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, salat dan salat sunat sepanjang tahun? Qalu bala, sahabat kata, ya Rasulullah. Maksudnya sepanjang tahun tu dia solat, bertemu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dia solat fardu, wa kadza sajdatan, solat sunat, tarawih, solat rawatib, berzikir dan macam-macam, setahun tempoh tu. Maka ya Rasulullah, dia sepanjang tahun tu, selepas kawan meninggal, dia ada tempoh setahun, dia beribadah sepanjang tahun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Bukankah antara kedua ini yang setahun gap itu tadi menyebabkan kedua-duanya ada jurang perbezaan, iaitu antara langit dan bumi. Maksudnya disebabkan lelaki ini dipanjangkan umur setahun, diberikan masa untuk beribadah lebih setahun daripada si mati syahid, menyebabkan ganjaran pahalanya beza antara langit dan bumi. Ini tuan-tuan dalam hati Allah, cerita tu panjang-panjang daripada awal sampai habis. Kita pun duk highlight kenapa mati syahid masuk dapat. Rupa-rupanya kelebihan yang diberikan oleh lelaki yang masuk syurga ini, Allah panjangkan umur dia, dan ketika dipanjangkan umur itu, Allah bagi peluang pada dia, dia pun ambil peluang beribadah. Hadis ni menunjukkan apa tuan-tuan? Hadis ni, orang yang panjang umur, diberikan panjang umur, dan dia memanfaatkan panjang umur itu, dia akan dapat kedudukan yang tinggi. Dia boleh mengalahkan orang yang mati syahid. Satu, bila kata bila panjang umur ni Allah nakkan kebaikan. Bila Allah bagi kita panjang umur, ini bermakna Allah nak kita banyak beribadah. Bila banyak beribadah, kita punya pahala boleh mengatasi orang mati syahid. Ya betul, mati syahid dia dijamin syurga, betul. Tapi tak ada hadis mengatakan mati syahid masuk syurga dulu, tak ada. Yang masuk syurga dahulu tu yang disebutkan, yang mana disebutkan dalam hadis, yang hisab, yang masuk syurga tanpa hisab. Itu cerita banyak nanti lah. Memang ahli syurga, memang si mati syahid ni dijamin syurga, tapi tak dijamin dia masuk dulu. Yang dijamin masuk syurga dulu ni, mengatasi orang mati syahid adalah orang yang banyak amalannya. So panjang umur ni digunakan manfaat. Tapi kalau panjang umur tak manfaatkan umur ni, tak jadi cerita pula. Allah bagi banyak-banyak Ramadan tahun ni bukan beribadah, dia bantai Netflix. Dia bantai ni apa kan? Anak saya ni hari ni kau tutup TV Ramadan ni, baca Quran ke apa semua ni, duk Netflix macam-macam lah. Nak tengok cerita ni, apa manfaat Ramadan, tak ada beza dengan bulan-bulan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, bayangkan Nabi kata, bukankah kedua-duanya perbezaan pahala langit dan bumi? Ini bermakna orang yang Allah panjangkan umur dia setahun ya, itu pun Nabi kata gap dah tinggi dah. Bagaimana kalau orang yang panjangkan umur kita 10 tahun? Katakanlah kawan kita meninggal dunia kan, kawan sebaya kita, kawan permainan kita, kawan jemaah kita kat masjid. Allah sayang dia, Allah meninggalkan dia. Tapi kita Allah panjangkan umur 10 tahun. Berapa gap kita tinggalkan kita? Bayangkan. Ini setahun dia. Setahun dia diberi setahun berbanding kawan mati syahid. Setahun tu dimanfaatkan betul dengan ibadah, boleh mengalahkan orang mati syahid. Bukan kalah apalah, kalah dia masuk dulu. Bayangkan kalau Allah bagi peluang untuk kita hidup selama 10 tahun,
20 tahun, panjang umur. Tapi dengan syarat memanfaatkan umur yang ada dengan ibadah. Apatah lagi Nabi sebut setahun tu macam mana boleh jadi gap yang panjang antara yang lelaki pertama yang kedua ni. Nabi kata wa adraka Ramadan fasamahu, dia masuk bulan Ramadan dia berpuasa ini. Ini antara punca pahala besar. Bahawa dalam hadis Nabi SAW, amalan anak Adam inna amal di Adam li fa'lahu illa as-sawm illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Maksudnya pahalanya diketahui. Kecuali puasa. Puasa Allah hasilkan jumlah pahala dia sebab terlalu besar pahala. Kalau ibadah lain kita tahu, kalau solat, kalau ibadah kita dapat 10 kali ganda. Kita solat subuh tadi tu dapat 10 kali ganda. Berjemaah kita dapat 20 kali ganda. Maksudnya setiap amalan Allah bagi tahu dia punya pahala berapa. Baca Al-Quran 1 huruf dapat 10 pahala, 3 huruf dapat 30 pahala, Alif Lam Mim dapat 30. Alhamdulillah, Alhamdulillah 5 huruf dapat 50. So Allah ada bagi tahu, Nabi ada bagi tahu spesifik jumlah pahala. Okey, itu yang kita faham. Solat sekali dapat 10 kali ganda. Sebab apa? Ketika Isra dan Mi'raj asalnya solat 50 waktu, didiskon jadi 5 waktu. Tapi nanti kata Allah berjanji 5 waktu pahalanya macam 50 waktu. Satu waktu kita solat dapat pahala 10 waktu. Satu amalan yang Allah tak beritahu berapa banyak. Kalau sedekah dapat 700 kali ganda. Ya. Apa dalam ayat Al-Quran 700 kali ganda, lupa dah ya. RM1 dapat pahala 700. So setiap amalan Allah bagi tahu berapa pahala. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, hanya aku yang tahu dan akulah yang tahu berapa banyak yang aku nak bagi pahala kepada orang. Itu puasa. Dia sebut puasa ni bukan puasa Ramadan, puasa umum. Kalau puasa di luar Ramadan, contohnya puasa Isnin, Khamis, Arafah, Ashura, puasa hari-hari putih, ini umum, pahalanya besar. Nabi pun tak tahu berapa jumlah dia. Macam ibadah lain kan,